Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 8 ingin mempersembahkan video kreatif kami. Saya perkenalkan Cikgu Muhammad Hanif bin Syakfi dari Sekolah SMK Seri Rompe. Seterusnya, Cikgu Ahmad Alif Omar bin Zahari. Cikgu Anis Faratul Syifa. Seterusnya, Cikgu Nasrin Amira Syahira binti Burhanuddin. Cikgu Farah Fadilah binti Ahmad Zaki. Dan akhir sekali, Cikgu Wan Nurul Uliana binti Wan Kamaluddin. Kumpulan kami akan menerangkan budaya kerja kelas pertama berkaitan keterampilan diri. Keterampilan diri bermaksud kecekapan dan kemampuan seseorang individu dalam mengurus, melaksanakan sesuatu dan menyelesaikan masalah. Personaliti, penampilan, komunikasi dan etika kerja adalah antara kriteria yang dapat mencerminkan keterampilan diri. Dalam etika pemakaian baju formal perempuan, sebagai penjawat awam, kita perlu memakai pakaian kemas dan rapi, perlu memakai tanda nama sepanjang bertugas untuk menunjukkan penampilan atau personaliti sebagai seorang penjawat awam. Pemakaian kasut juga memainkan peranan yang penting, iaitu bagi penjawat awam perempuan perlu memakai kasut kulit hitam yang bertumit dan berstokin. Bagi penjawat awam perempuan, elakkan memakai baju yang terlalu ketat dan mencolok mata. Haruslah memilih baju yang sesuai, sopan dan kemas mengikut pemakaian kaum masing-masing. Seterusnya, jom kita lihat pemakaian bagi penjawat awam untuk lelaki. Satu lagi keterampilan penting adalah keupayaan untuk menguruskan masa dengan cekap. Dalam dunia pekerjaan yang sibuk, masa merupakan salah satu aset yang paling bernilai. Maka, seseorang pekerja yang cekap menguruskan masa, pertama sekali haruslah merancang tugas mengikut prioriti. Yang kedua, haruslah menetapkan matlamat harian dan mingguan yang jelas. Yang ketiga, perlulah mengelakkan kerja yang bertangguh ataupun procrastination. Dan yang terakhir sekali, haruslah memberikan masa yang seimbang untuk tugasan, rehat dan pembangunan diri. Dengan masa yang diuruskan secara bijak, tekanan kerja dapat dikurangkan, produktiviti kerja akan meningkat dan kualiti hasil kerja juga akan lebih memuaskan. Sebagai seorang guru, komunikasi adalah alat utama yang menentukan keberkesanan proses pembelajaran. Bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi bagaimana kita sampaikan akan memberi kesan kepada pemahaman dan keterlibatan pelajar. Guru yang berkarisma dan mempunyai skill komunikasi yang berkesan akan lebih dihormati, menarik perhatian pelajar dan memastikan proses pembelajaran lebih berkesan. Saya akan kongsikan 3 teknik komunikasi yang mampu meningkatkan kredibiliti dan karisma seorang guru. Yang pertama, gunakan suara dengan intonasi yang jelas dan berpengaruh. Sebagai contoh, gunakan variasi intonasi. Jangan bercakap dengan nada yang sama kerana ia boleh menyebabkan pelajar bosan. Dan jaga kelajuan percakapan. Jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Perlu seimbangkan mengikut situasi dan pemahaman pelajar. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan yakin. Bahasa tubuh memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej yang lebih berkesan. Elakkan berdiri dalam keadaan kaku. Gunakan pergerakan yang natural untuk berinteraksi dengan pelajar. Gunakan tangan untuk menekankan isi penting. Gestur tangan yang terbuka boleh meningkatkan keyakinan. Jangan bersilang tangan. Ia memberi isyarat defensif dan boleh menjaratkan hubungan dengan pelajar. Saya akan menguraikan topik mengenai etika dan disiplin penjawat awam. Mari kita dengar. Penjawat awam adalah tulang belakang pentadbiran negara. Tugas yang digalas memerlukan integriti, amanah dan disiplin yang tinggi. Etika dalam perkhidmatan bermula dengan nilai kejujuran, tanggungjawab dan sikap profesional. Seorang penjawat awam yang beretika sentiasa berkhidmat dengan adil, menghormati pelanggan serta menjaga rahsia dan harta kerajaan. Disiplin pula adalah asas kepada tindakan yang konsisten, mematuhi peraturan, menikmati masa dan sentiasa bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik. Tanpa etika dan disiplin, kepercayaan rakyat akan terjejas. Namun, dengan nilai ini, maruah perkhidmatan akan terus terpelihara. Jadi, itulah antara asas-asas keterampilan diri yang perlu ada pada seseorang penjawat awam bagi menunjukkan dia adalah seorang yang bersikap profesional. Kesimpulannya, kita sebagai penjawat awam adalah pelaksana bagi dasar-dasar kerajaan. Jadi, perlulah kita untuk menjaga keterampilan diri untuk menunjukkan sikap profesionalisme, amanah, berintegriti dan juga bertanggungjawab. Akhir kalam daripada saya, budaya kerja kelas pertama tak mungkin terbina tanpa keterampilan individu yang mantap. Selain itu, budaya kerja cemerlang adalah cerminan kepada sesebuah negara yang maju dan dihormati. Sekian daripada saya, Kumpulan 8. Assalamualaikum.